Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam radio kami Remaja Awesome. Hai guys, balik lagi kita orang bersama dengan Kak Mi pada hari itu. Kepada pendengar-pendengar podcast Kak Mi di radio kami Remaja Awesome hari itu, selamat bersua kembali, selamat berjumpa kembali di dalam podcast kita hari itu. Okay, jadi hari itu kita ada satu benda ataupun kita nak kelakar lah dengan satu tajuk yang kita orang rasa mungkin macam mustahil lah Kak Umi. Okay, jadi apa tajuk kami seperti yang telah diwar-warkan di poster kita di Facebook Cafe Atin Sarawak, iaitu digital detox. Selalu kita dengar detox badan, untuk kita digital detox. Kita detox digital. Okay, pernah sih kita orang cuba untuk tinggalkan handphone kita orang dalam masa sehari. Paling lama pun sejam lah. Mesti kita orang rasa macam keruan, macam dah ni telefon, aduh siap patut dalam masa sejam, dalam 10 minit, 12 minit dah mesti mencari telefon. Bayangkan tengah makan dengan family tu, tapi tangan tu automatik cari telefon poket. Ada juga yang tengah makan dia, sambil makan dia layan handphone. Ada ke tu? Okay guys, jadi kami nak terang sedikit lah tentang digital detox tu. Okay, digital detox tu maksudnya adalah apabila kita tu berehat sekejap. Kita rehat sekejap daripada nangga handphone. Kita berehat daripada mata kita tu nangga skrin di telefon, di TV, di komputer, di PC. Semua benda-benda ialah. Okay, tujuannya sebab apa kita nak digital detox? Kita nak detox tu adalah untuk kita beri otak dengan emosi kita tu berehat. Jangan sampai yang terlalu menang gila untuk bekerja. Betul. Selain dari juga, tujuan dari digital detox tu untuk kurangkan gangguan dan untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal kita orang ya adik-adik. Jangan benda gila dengan telefonnya. Okay, contoh macam kita tu kan suka makan fast food macam Maggi lah. Okay, nyaman tapi mun setiap hari makan Maggi kan si bagus untuk kesihatan. Sama juga lah dengan telefon. Nya boleh dipakai, diguna pakai untuk dilihat. Okay, boleh. Tapi jangan lebih gila. Sebab kita perlukan sedikit detox. Okay, untuk mata kita, otak kita. Betul. Jadi, maksudnya tadi adalah apabila kita berehat sekejap daripada nangga gadget, melayari internet, nangga media sosial seperti akaun Facebook kita, TikTok lah, Instagram lah. Tujuannya supaya kita tu lebih segar, lebih cergas. Contoh kepada adik-adik kita tu mungkin fokus belajarnya akan meningkat bila dia tinggalkan sekejap telefonnya. Dan hubungan dengan orang sekeliling pun akan jadi rapat. Contohnya macam kita makan dekat meja makan. Semua orang buka telefon. Siap ada komunikasi pun disia. Contoh kita tapuk telefon, sembunyikan telefon, kita kelakar jadi benda disia. Kita ada hubungan yang baik lah dengan orang sekeliling kita. Contohnya macam kita tak cuti sekolah. Sehari-hari lah kita tak main telefon. Bila mak kita tu ngajak kita tu berkelakar, sikit tanya mak kita, sepatah minta jawab kita. Jadi digital detox tu untuk elakkan benda tu menjadi kebiasaan kita. Jadi kita sebagai remaja tu termasuk Kak Umi lah. Kak Umi pun rasa remaja sebenarnya. Okay? Kita memang rapat gila-gila dengan telefon. Betul. Memang sikit pun mesti telefon yang mendapat dekat tangan boleh hilang dari mata. Ada yang boleh scroll TikTok tu ataupun IG ataupun Facebook selama 5 ke 6 jam tanpa sedar, tanpa stop. Sakit ke mata ya? Aduh, kadang-kadang kita tak rasa FOMO. FOMO tu macam kita takut kita terlepas benda-benda viral, benda-benda trend. Macam timur ke barat, selatan ke utara. Joget trend ya. Kau tahu lah. Okay, contoh situasinya contoh tu. Remaja itu tengah study. Bunyilah notifikasi dekat telefonnya. Ting! Terus laju tangan mencapai telefonnya. Bila buka, aduh, dah setengah jam dah.
sejam dah scroll segala-gala benda dalam media sosial dah. Jadi buku tadi pun terbuka. Siapa yang baca buku yang pun kita tahu. Okey, jadi apa kesan positif daripada kita amalkan digital detox tadi? Okey, kesan positifnya tidur kita lebih lena sebab kita main telefon sebelum tidur. Sebelum tidur baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Baca 3 kul, baca surah baca ayat kursi. Jangan main telefon. Okey, jadi fikiran kita akan lebih tenang. Kita ada masa untuk kita buat aktiviti real life. Contohnya petang-petang daripada kita main telefon, scroll TikTok ya. Apa kata kita main badminton ataupun brisk walk. Gitu. Tapi Kak Umi faham, bukan senang sebenarnya nak tinggalkan handphone tu. Kadang-kadang kita pun memerlukan telefon tu, tapi kita harus berwaspada lah. Jangan sampai 24 jam depan telefon, depan PC, depan komputer, depan laptop main game. Okay, tapi memang bukan senang. Cepat rasa bosan, tangan tu rasa gatal nak buka telefon, takut kawan marah lambat reply, takut gerik marah lambat reply, macamnya lah. Contohnya kita orang dah angkah telefon jauh dari kita orang. Contohnya charge telefon. Okey, biar charge. Baru 10 minit dah rasa macam boring, macam bosan. Tiba-tiba teringat, tadi dalam grup WhatsApp kawan ada buka satu tajuk yang best. Bagaimana untuk menguji pasangan anda. Contoh. Okey, jadi teruslah kita nak cek. Itu adalah cabaran detox. Sebab detox digital tu penting untuk kita. Okey, jadi kepada pendengar-pendengar kami dalam radio kami Remaja Awesome tu, kami ada sedikit tips lah kepada kita orang. Macam ni, kita orang tu nak mulakan digital detox tu. Janganlah tadi kami dengar kami pada mesti tinggalkan telefon 1 jam. Terus tinggal. Sakit toksik dek macam ni dek. Jangan dek. Relax. Kita ada tips. Okey. Jadi tipsnya kita start dari kecil-kecil dulu. Baru kita jadikan besar-besaran. Betul. Okay. Yang pertama adalah cuba dulu untuk setengah jam ke 1 jam tanpa handphone setiap hari. Contohnya, bila kita nak charge handphone, kan si boleh jawab masa charge handphone si boleh main kan. Jadi biarkan handphonenya charge dulu. Okey, yang kedua, gunakan mode do not disturb masa belajar ataupun tidur. Lebih baik kepada masa belajar lah. Okey. Cari pengganti aktiviti kita. Contohnya baca komik. Siapa yang pandai melukis, lukislah. Pemandangan-pemandangan di sekeliling rumah, di sekeliling sekolah. Ataupun main instrumen. Contohnya di cafe acting untuk kita ada gitar, kita ada kajun. Banyak lagi. Kita ada indoor game. Siapa pandai main chess, siapa pandai main carom. Wow, laju betul kami cakap ya. Okey, tadi seterusnya kita boleh buat challenge dengan kawan-kawan. Siapa paling lama boleh detox? Siapa kalah? Yang mesti belanja air Zeus Coffee lah. Betul sih? Okey. Contohnya contoh kita orang pula satu peraturan. Okey, dari pukul 8 malam sampai 8 malam, phone disimpan dalam bilik. Dalam masa kita orang boleh pula apa saja aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Contohnya tadi, tolong mak cuci pinggan kah, ataupun kemas dapur kah, tolong ataupun tengok TV sama-sama dengan bapak kah, ayah kah. Okey, jadi benda yang simple tapi berkesan dan boleh memberi kesan yang lebih baik dalam masa jangka panjang. Okey. Jadi, digital detox tu adik-adiknya bukan suruh kita untuk buang telefon terus. Jadi, untuk anak buang, bagus tu orang wait kepada kami. Jat telefonnya. Okay? Tapi nya sekadar sebagai kita stop. Bukan stop, tapi pause. Kita pause button supaya hidup kita lebih seimbang. Bukannya 24 jam, 24 hours tengok skrin non-stop. Mata pun si tahan. Kepala akan jadi pening. Mata akan pedih-pedih. Betul. Merah-merah. Jadi kita harus ada digital detox untuk kita pause button supaya kita seimbang antara penggunaan gadget dengan aktiviti harian.
Okay, jadi cabaran saya kepada kita orang semua pendengar-pendengar kami pada hari itu, cuba duduk dalam 1 jam tanpa telefon. Lepas saya tengok ada beza sih mood kita orang lepas ya, dengan tenaga. Mesti mood jadi lebih baik, lebih happy, lebih wow gitu. Okay, jadi jumpa lagi kita di episod akan datang dengan tajuk yang lebih menarik. Masih bersama dengan kami. Jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Tapi masih bersama dengan kami dalam Radio Kami Remaja Awesome. Okay, jadi jangan lupa kepada kita orang tadi yang dengar podcast Kak Umi, jangan lupa share, okay, pengalaman detox kita orang dengan kami dekat komen di bawah, okay? Bye! Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next. I'm not playing now for sure. 그날을 향해 숨이 벅차게. You and the best moment is yet to come. Moment is yet to come. Yeah. 다들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고. 온통할 수 없는 names 이제 무겁기만 해. 노래가 좋았다고 그저 달랠 뿐이라고. Promise that we'll keep on coming back for more. 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어. My moment is yet to come, yet to come. 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까. Moment is yet to come. 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나. Yet to come. We're gonna touch the sky for the day we die. Moment is yet to come. 자 이제 시작이야. The best yet to come. 언젠가부터 붙은 불편한 수식어. 최고란 말은 아직까지 난 간지러워. 난 말야강 음악의 좋은 걸. 예전에 그때와 다르게 별로 아마 다른 게 별로 없다면 you say it's a lie. 난 변화는 많았지만 변함은 없었다 해. 어느 샷도 매 순간이 새로운 트레서. 지금 난 마치 13살 그때 나처럼 아직도 배울 게 많고 나 인생 채울 게 많아. 그 이유를 물어본다면 내 심장이 말하잖아. We ain't about it. 이 세상의 기대 we ain't about it. 최고란 기준 that's that. We ain't about it. 원간 갖고 수많은 trophy. We ain't about it. Dream and hope and going for it. So about it. 긴 원을 돌아 결국 또 제자리. Back to one. 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어. Moment is yet to come, yet to come. 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까. Moment is yet to come. 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나. Yet to come. We're gonna touch the sky for the day we die. Moment is yet to come. 자 이제 시작이야. The best yet to come. The best, cause I just wanna see the next. 눈부시게 지나온 기억들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best, but my best is what comes next.